Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam slot bicara buku TV PSS Seburah. Kali ini anda bersama saya, Ufairah Syafiah binti Zulkifli. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang sebuah buku yang bertajuk Sejarah Kerajaan Tua Nusantara yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Konten Plus Sendirian Berhad. Buku ini telah ditulis oleh Tengku Fairuz Raja Hassan. Buku ini mengandungi 41 muka surat. Buku ini berkisah tentang sejarah kerajaan-kerajaan tua yang pernah wujud di Nusantara sejak zaman dahulu kala. Antaranya termasuklah Kerajaan Funan, Srijaya, Majapahit dan Kesultanan Melayu Melaka. Buku ini menerangkan bagaimana kerajaan-kerajaan ini ditubuhkan, siapa pemerintahnya serta kawasan jajahannya. Selain itu, buku ini juga menjelaskan sistem pentadbiran, kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan pertanian serta hubungan diplomatik dengan negara luar seperti China dan India. Buku ini juga menceritakan faktor kegemilangan sesebuah kerajaan seperti kedudukan yang strategi dan kebijaksanaan pemerintah. Di samping itu, terdapat juga penerangan tentang faktor kejatuhan kerajaan akibat serangan musuh, perebutan kuasa dan kelemahan pentadbiran. Melalui pembacaan buku ini, kita dapat mengetahui asal-usul tamadun di Nusantara serta menghargai perjuangan dan sumbangan tokoh-tokoh terdahulu. Pada pendapat saya, buku ini memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna tentang sejarah kerajaan-kerajaan tua di Nusantara serta membantu pembaca memahami asal-usul pembentukan tamadun di rantau ini. Buku ini juga membuka minda kita tentang kebijaksanaan dan keberanian para pemerintah dalam mentadbir kerajaan serta usaha mereka memajukan ekonomi dan menjaga keamanan negara. Melalui pembacaan buku ini, kita dapat mengambil iktibar daripada kejayaan dan kejatuhan sesebuah kerajaan supaya kita lebih menghargai keamanan dan kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini. Saya memilih buku ini kerana saya berminat untuk mendalami sejarah kerajaan-kerajaan tua di Nusantara. Selain itu, saya juga ingin memahami bagaimana sesebuah kerajaan boleh mencapai kegemilangan dan apakah faktor yang menyebabkan kejatuhannya. Buku ini juga memberikan banyak maklumat yang berguna serta menambah pengetahuan saya tentang asal-usul tamadun di rantau ini. Saya berharap melalui pembacaan buku ini, saya dapat mengambil banyak pengajaran dan menanamkan semangat cinta akan negara dalam diri saya. Sekian sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih.